Tuhanku, kehidupan ini penuh dengan cabaran yang sentiasa mendatang. Soal-soal hidup juga sentiasa berlalu. Ada kalanya dalam keadaan tenang, muram dan jaya. Bicara soal perjuangan, semua orang boleh bicara dengan petah dan tuntas. Namun, kita sentiasa lupa pengabdian kita pada perjuangan tersebut amatlah sukar dan penuh duri. Demikianlah mereka yang telah ramai meninggalkan medan perjuangan kerana hasutan syaitan. Ada kalanya manusia juga yang menghasut mereka. Sesungguhnya mereka itu benar jahil. Oh, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Haji. Saya ni wakil orang kampung. Saya ada benda sikit nak cerita dengan Ustazah. Perkara apa yang Tuan Haji nak sampaikan? Macam ni. Kami tahu Ustazah baru balik dari luar negeri. Tetapi kami orang kampung tak suka cara Ustazah kritik tuan-tuan guru kami. Bukan nak kritik. Tapi perkara yang saya beritahu itu. Kami nak Ustazah berhenti melakukan perkara ini. Kalau Ustazah masih melakukan perkara tersebut, kami akan melakukan perkara yang tak dijangka. Saya hanya berfikir soal perjuangan dalam memurnikan agama yang sudah lama wujud. "1400 tahun berlalu, risalah ini ada kalanya sudah hilang fokus utamanya. Tradisionalis dengan cara mereka terlalu sukar untuk membuka mata, meluaskan pandangan, membuat perbandingan dan memperkasakan fikiran. Itulah mereka yang benar ketinggalan dari risalah perjuangan yang tulen. Suatu ketika, aku teringat tentang kisah aku didatangi insan berbusana seakan mereka. Kami nak Ustazah berhenti melakukan perkara ini. Kalau Ustazah masih melakukan perkara tersebut, kami akan melakukan perkara yang tak dijangka. Tuhanku, dalam pengabdian diriku terhadap perjuangan murni ini, aku pernah benar berasa kecewa dengan usahaku. Pernah juga merasakan hidup ini tidak bermakna jika semuanya hanya menentang. Aku kesorangan, kesepian, kerinduan, kecintaan, kekecewaan dan ketakutan. Ya Allah, aku yakin dengan ketentuan hidup ini yang telah ditetapkan oleh-Mu ya Rabb. Aku yakin dengan-Mu. Allahumma anta Rabbuna warzuqna istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Oleh sebab itu, anugerahkanlah kepada kami sifat istiqamah. Saudari, usahlah bersedih dengan apa yang kita lalui dalam perjuangan ini.
Teruskan berjuang memandaikan manusia. Ingatlah, cabaran dan dugaan ini menguatkan iman kita dan menambahkan pahala kita. Teruslah berjuang